Tiga nama sedang hangat dikaitkan untuk menjadi pemain naturalisasi Harimau Malaya menjelang aksi pusingan ketiga kelayakan Piala Asia bermula hujung bulan ini. Tiga nama berkenaan ialah penyerang utama Johor Darul Tazim, JDT, Bersun Da Silva, perancang Sri Pahang, Manuel Hidalgo, dan penggempur Kuching City, Jordan Mintah. Dalam kalangan tiga pemain itu, hanya Bersun memiliki faktor wow selaku penjaring terbanyak Liga Super musim ini, tetapi pemain itu memerlukan tempoh setahun lagi untuk melengkapkan proses naturalisasinya. Ia bermakna, hikmatnya hanya akan dapat digunakan dalam aksi terakhir kumpulan F menentang Vietnam pada 31 Mac 2026. Mengulas mengenai perkara itu, pemerhati sukan negara, Rizal Hasim, berpandangan Bersun sememangnya mampu memberikan impak dan nilai tambah buat skuad negara, khususnya ketika menentang Vietnam. Penyerang Johor Darul Tazim, JDT, Arif Aiman Hanapi, dilihat mendapat tonik tambahan dengan sebuah boot baru menjelang perlawanan timbal balik pusingan 16 Liga Juga Juara Asia Elite, AKLI, malam esok. Menerusi laman Instagramnya, dia dilihat memegang boot jenama Nike Tiempo Legend 10 Elite Look EFG dibuat dari Itali, inspirasi daripada kota Monteberuna dalam negara itu. Pemain berusia 22 tahun itu dijangkakan akan menyarung boot baru itu dalam aksi di Stadium Sultan Ibrahim, SSI, nanti. Bukan mudah untuk beraksi di tempat lawan dalam AKLI dan bukan mudah untuk membawa pulang kemenangan dari sini. Untuk rekod, pemain paling bernilai MVP 3 kali berturut-turut itu telah mengumpul 5 gol dan 2 bantuan jaringan daripada 8 penampilannya di kejohanan paling berprestij di Asia itu. Johor Darul Tazim, JDT, sedia menghadapi sebarang kemungkinan termasuk beraksi dalam masa tambahan mahupun penentuan sepakan penalti andai aksi dengan Buriram United terus seimbang dalam perlawanan timbal balik pusingan 16 Liga Juga Juara Asia Elite, AKLI, malam esok. Esok akan menjadi kisah berbeza buat anak buah Hector Bidoglio yang sedia menyambut jago Thailand itu di Stadium Sultan Ibrahim, SSI, selepas aksi pertama berakhir tanpa jaringan. Fokus saya ialah untuk menang dalam tempoh 90 minit. Saya mempunyai skuad yang sangat bagus, kami harus bersedia termasuk beraksi dalam masa tambahan dan penentuan sepakan penalti. Tiada masalah, kami perlu fokus tampilkan falsafah kami dan cuba memenangi perlawanan. Kami perlu kompak teratur dan protagonis, tapi esok berbeza dengan kehadiran penyokong kami di stadium sendiri. Pemain sayap Selangor FC, Faisal Halim mengakui rindu untuk menyarung semula jersey Harimau Malaya. Selepas pulih daripada kecederaan akibat simbahan aset pada Mei 2024, pemain sayap berusia 27 tahun itu perlahan-lahan bangkit membina kembali keyakinan dan prestasi di atas padang. Hasilnya, Faisal yang mesra disapa Miki meledakkan hat-trick ketika aksi Liga Super menentang Kelantan Darul Naim FC, KDN FC, baru-baru ini. Apabila ditanya sama ada beliau rindu menyertai skuad Harimau Malaya, Faisal mengakui tentang hal tersebut. Ini kerana beliau sudah lama tidak bersama skuad negara sejak hampir setahun lalu. Faisal turut mengakui seandainya beliau dipanggil menyertai Harimau Malaya oleh jurulatih, Peter Klamovski, beliau perlu bersedia menyahut cabaran untuk membantu pasukan itu. Miki rasa tak pasti sama ada layak bersama skuad kebangsaan untuk waktu terdekat atau nanti, ujarnya.